Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Khalid bin Fazil, nombor matriks 283392. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk utama saya, iaitu tentang aplikasi digital banking seperti Maybank to You dan aplikasi MAE. Sama ada inovasi fintech ini dan pematuhan syariah dalam ekosistem perbankan Islam terbesar di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, segala urusan sekarang di hujung jari menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang disediakan oleh perkhidmatan perbankan yang kita mempunyai akaun dalam perbankan tersebut. Dahulu kalau kita tengok daripada sudut sejarah, apabila kita hendak melakukan transaksi kewangan, sama ada pemindahan kewangan, penyimpanan wang, pelaburan, pembelian, pembayaran bil dan sebagainya, kita harus pergi ke kaunter tersebut. Kita pergi ke kaunter bank, keluarkan duit, bayar bil di sana, bayar bil di sini, kita simpan di tabung haji, simpan di ASB, kita perlu pergi ke cawangan-cawangan lain, bayar parking dan sebagainya. Tetapi dengan adanya inovasi fintech, dipanggil digital banking, dan kita ke arah lebih maju daripada itu, kita menggunakan apps sepenuhnya. Dan apps ini, aplikasi ini, menjadi persoalan, adakah masih lagi mengekalkan syariah compliance, kepatuhan syariah, ataupun tidak ciri-ciri tersebut mengabaikan kepatuhan syariah seperti mana yang kita biasa melakukan secara sistem tradisional atau konvensional yang bersemuka. Baik, untuk menerangkannya, kita tengok konsep fintech terintegrasi ini. Kalau kita tengok, kebanyakan kita menggunakan e-wallet dan gaya hidup digital. Dulu, kalau kita tertinggal beg duit, dompet kita tertinggal duit, kita tidak akan keluar. Kita akan patah balik dan ambil balik, cari dompet kita. Dan sekarang zaman berubah dengan konsep e-wallet yang digunakan dan gaya hidup digital, kita tak perlu lagi untuk membawa beg duit kita yang berat, kad yang banyak dan sebagainya. Kita hanya perlu membawa handphone, dan setiap handphone itu mempunyai apps kita sendiri. Bukan saja itu, Google Pay, Apple Pay dan banyak-banyak Touch and Go Pay yang lain. Sebagai contoh, kita guna aplikasi Maybank to You, aplikasi MAE ini, dia dah jadi satu trend gaya hidup digital. Integrasi ekosistem MAE sebagai dompet digital, digital e-wallet sepenuhnya untuk pembayar mikro tunai. Contoh QR, kita pergi kedai makan atau beli goreng pisang tepi jalan pun, sekarang kita boleh pakai ke QR Pay dan pengurusan bil pintar. Hari ini gaji, terus kita menggunakan telefon untuk membayar tertentu. Jadi dalam IR 5.0 kita sekarang, dalam kecerdasan buatan artificial intelligence, ciri expenses tracker dan fungsi tabung menggunakan AI untuk menjejak, kategori dan automasikan simpanan runcit, serta teknologi eKYC yang membuat proses pendaftaran digital sepenuhnya berlandaskan biometrik, pengesahan cap jari, password dan sebagainya, serta pengecaman wajah. Ada yang menggunakan mata bagi membuka akaun tanpa perlu hadir fizikal ke cawangan bank tersebut. Dan fungsi utama dan ciri aplikasi untuk setiap apps ini, dia ada akses kewangan komprehensif 24 jam, 24/7 untuk menguruskan akaun simpanan I, pembiayaan I dan takaful, serta berpusat dalam satu app seperti dalam MAE dan Maybank to You. Dan tambahan pula sekarang adalah emas digital seperti akaun Mega I, Maybank Islamic Gold Account. Itu juga menggunakan apps MAE dan ASB dan tabung haji yang boleh disatukan. Jadi Secure to You yang digunakan oleh apps ini, iaitu sistem pengasahan transaksi satu peranti pintar bagi menyekat ancaman phishing dan penipuan SMS tag yang dilakukan oleh pihak scammer. Dan kill switch, iaitu ciri kecemasan digital yang membolehkan pengguna membekukan akaun serta-merta jika melakukan aktiviti mencurigakan. Baik, dalam menghuraikan tentang rangka pematuhan syariah bagi apps ini, tadbir urus dan penyeliaan ketat
Jadi setiap penawaran produk digital dipantau, disaring dan diluruskan oleh Jawatan Kuasa Syariah Maybank. Dia ada 3 layer. Syariah Maybank, bank itu sendiri, kemudian pergi kepada penasihat syariah yang dilantik oleh bank itu, mereka orang luar dan bukan daripada bank sendiri. Contohnya mufti, pensyarah yang berkaliber dilantik sebagai penasihat syariah, dan juga penasihat syariah di bank negara. Jadi 3 lapisan ini untuk menyaring dan memantau produk digital. Selain itu, kontrak-kontrak asas yang sandaran kontrak asas atau dipanggil underlying contracts seperti akaun harian disandarkan kepada kontrak tawaruk, pelaburan emas digital, memenuhi syarat pemilikan sah qabat melalui akad jual beli yang jelas, pengasingan dana, fund segregation. Apps ni turun. Kalau Islamik, dia turun. Diasingkan sepenuhnya daripada ledger konvensional dan boleh mengelakkan riba secara automatik menggunakan teknologi. Pembersihan harta dan kebajikan, integrasi fungsi pengiraan serta pembayaran zakat di apps hadir memudahkan urusan bagi urusan zakat harta dan juga sumbangan infak dan sedekah secara digital yang lebih telus. Jadi, secara analisis faedah dan cabaran, kalau kita tengok secara faedahnya dari sudut inklusi dan kecekapan, membolehkan transaksi patuh syariah dilakukan tanpa sempadan geografi pada kos operasi yang minimum, tanpa cas jualan tersembunyi. Kita direct dengan kita punya apps di telefon kita. Dan juga faedah ekosistem bersepadu. Pengguna dapat menguruskan pelaburan, pembiayaan dan tanggungjawab sosial seperti zakat dalam satu apps tunggal. Cuma cabaran dia, biasalah, keselamatan cyber, takut kepada ancaman scam yang sentiasa berevolusi, berubah-ubah, dan juga dalam file APK dan sebagainya, dan juga waktu puncak. Kadang-kadang downtime ni risiko kestabilan pelayan digital semasa trafik ultra tinggi seperti hari gaji, ia high traffic menjejaskan reputasi bank. Kadang-kadang disangkut. Jadi secara kesimpulannya, Maybank 2U dan MAE Apps berjaya membuktikan bahawa transformasi perbankan digital komprehensif ini mampu dicapai tanpa mengorbankan integriti dan prinsip-prinsip ketat syariah yang ditetapkan oleh bank negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.